Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Terima kasih kerana sudi melayari website www.inam-usahawanmelayu.com ini. Jika anda hendak mendapatkan informasi tentang Inam ini, anda boleh melayari website ini yang saya akan tunjukkan. Okey, website http www.inam-usahawanmelayu.com ini. Okey, anda boleh pergi ke sini untuk dapatkan informasi tentang perniagaan Inam ini. Okey. Okey, pada tutorial kali ini saya nak ceritakan kepada anda tentang marketing plan kerana ramai yang bertanya, ada yang tak ataupun ramai yang tak berapa faham tentang marketing plan Inam ini. Okey. Jika anda nak tahu marketing plan Inam, anda boleh klik je di website inam.usahamelayu.com ini di menu plan pemasaran. Okey. Secara generalnya plan Inam ni, okey, kalau anda tengok sini anda boleh bacalah kalau anda berkesempatan untuk membaca. Mungkin ada yang tak faham sebab baca. Jadi sebab tu saya buat tutorial ni supaya lebih jelas. Okey. Di dalam plan pemasaran Inam ini dia terdapat 3 package 20 USD, 50 dan 100 USD. Ini RM-nya. Okey, dan sekiranya anda membeli package 20 USD, anda mendapat 500 minit. Okey. 500 minit masa bercakap. Ini yang kelebihan plan Inam ni, kan? Anda dapat package 500 minit ini beserta, kan? Beserta dengan satu lot bisnes. Okey. Di sini saya nak tekankan ramai orang yang tanya, kan, apa bagusnya Inam ni? Anda dapat 500 minit untuk bercakap. Anda boleh call sesiapa saja dengan 500 minit ni. Dan juga dan anda dapat lot bisnes pula. Okey, bukan hanya dapat 500 minit saja. Kan? Seperti talian telefon biasa dapat bercakap saja tapi tak dapat bisnes. Ini anda dapat satu lot bisnes. Okey, ingat satu dapat airtime, kedua dapat bisnes. Ini kelebihan yang ada dalam bisnes Inam. Okey, ini kelebihan yang paling utamalah, kan. Maknanya RM76 kalau anda beli tadi anda dapat dua benda, kan. Okey. Okey, bagaimana anda bermula, kan? Jika anda sertai package 20 USD, okey, maksimum pendapatan anda boleh mencecah sehingga 50 USD sehari. Nanti saya akan jelaskan. Okey, di sini saya memang tak nak cerita pasal plan yang besar-besar 50 USD, 100 USD. Saya menggalakkan anda hanya sertai 20 USD saja cukup, kan? Kita meniaga ni modal kecil-kecil je dulu. Tak payah modal besar-besar. Kalau kita punya meniaga dah maju, nak besar-besar lah. Nanti kita boleh upgrade kemudian. Okey. Di dalam plan pemasaran Inam ini dia terdapat 4 bonus saja. Bonus yang pertama bonus penajaan. Anda boleh tengok di sini nanti. Bonus penajaan 20%. Bonus perkembangan 10%. Bonus kepimpinan 100%. Maksudnya dia berikan kepada anda 5 level dia bayar. Sehingga 5 level. Bukan satu level saja. Ini orang panggil juga bonus matching. Okey. Dan bonus yang keempat, bonus belian semula ataupun maintain 10%. Okey. Mungkin kalau saya nak jelaskan dalam bentuk gambar ni, saya rasa ada yang tak berapa faham, kan. Mungkin baca-baca pun, saya pun tengok pun pening juga, kan. Jadi saya terangkan dalam bentuk yang lebih mudah faham. Okey, untuk pertama bonus penajaan 20%. Bagaimana dapat 20% tadi tu? Okey, di sini saya jelaskan. Okey, jika contohnya bagaimana anda boleh menjana pendapatan daripada bonus penajaan ni. Contohnya jika anda menaja satu orang masuk package 100 USD. Kita dah bagi tahu dia masuk 20 USD sudahlah, tapi dia nak juga masuk 100 USD. Jadi apa anda akan dapat? Anda akan dapat 20% daripada 100 USD tadilah. Maksudnya 20% kali 100 matematik dapat 20 USD bersamaan RM RM68. Mudah. Jadi itu contohnya, yang kalau 1 USD. Kalau kita taja dia ikut plan kita masuk 20 USD sudahlah. Berapa kita dapat? Kita dapat, jika orang masuk 20 USD, kita akan dapat 20% juga daripada 20 USD. Berapa? 4 USD. Bersamaan RM13.60 saja. Kecil je, kan, bonus penajaan Inam ni. Sebab tu kita galakkan anda sertai 3 lot. Sebab modalnya RM76, sebab tu RM13. Tetapi jangan nampak di sini kecil, nanti kita akan nampak bagaimana ia boleh jadi besar. Okey.
Itu bonus yang pertama. Saya harap anda faham lah. Bonus penajaan anda faham, saya harap. Okay. Kemudian bonus yang kedua, kan, anda boleh daripada kerja yang sama anda menaja satu orang ataupun anda mendapat network seorang. Pertama anda dapat bonus penajaan. Kalau RM13, RM13 lah. Kalau RM68, RM68 lah. Yang kedua anda juga akan dapat bonus yang kedua, iaitu bonus pasangan. Biasa orang panggil bonus pairing. Bagaimana ia berlaku? Okey, di dalam bonus pasangan ni dia ada left dan right lah. Kan? Dia binary system, dia ada left and right. Okey, kalau kita tengok left and right di sini. Contohnya anda di sini, anda join, anda taja satu orang masuk bonus, seorang masuk $20 package $20 anda dapat RM13.60. Kemudian anda pada hari yang sama anda taja juga satu orang yang masuk $100 anda dapat juga RM68. Dah berapa? Dah dalam 80 lebih kan? Apa yang akan anda dapat? Bonus yang kedua anda akan dapat pula bonus pasangan kan? Dikira macam mana? Dikira yang kecil kan? Dia akan kira daripada kaki yang kecil. Okay, dia akan 20 ni dia akan kira di sini pun dia akan dapat 20 lah. Baki daripada 20 tu 80 tu akan dibawa kepada esok hari. Maksudnya hari tu hanya dikira $20 saja. Kali dengan 10%, iaitu bonus pasangan 10%. 10% kali dengan $20 bersamaan dengan USD, $2 ataupun RM6.80. Itu dia bonus pasangan. Okey. Seterusnya jika hari yang kedua anda taja satu orang lagi yang masuk 2 lot package $20 ataupun anda dapat $40 pada hari kedua. Dia akan kira 40 kiri, 40 kanan. Dia akan kira kaki yang kecil juga. Balance pada 40 lagi dia akan bawa kepada hari yang berikutnya $40. Jadi pada hari itu, hari yang kedua anda dapat 40 sajalah. 40 kali dengan 10% bersama dengan $4 ataupun RM13.60. Begitulah seterusnya. Saya harap anda faham bonus pasangan ini. Okey. Itu bonus yang kedua kan, bonus perkembangan 10% tadi. Okey. Seterusnya kita tengok bonus kepimpinan pula kan. Bonus kepimpinan ni dibayar sehingga 5 level. Okey. Bonus kepimpinan. Kita lihat bonus kepimpinan ataupun leadership bonus ni, syaratnya pertama hanya dibayar hanya untuk direct sponsor saja, okey. Kalau spill over ataupun daripada upline bagi kita tak dapat lah. Kan? Yang kedua syaratnya kita perlu maintain $50. Jadi ini strategi pemasaran Inam, maksudnya kalau kita baru network kita kecil, kita tak perlu maintain $50 dan dapatkan bonus ni. Kita hanya akan dapatnya bila kita network kita betul-betul berkembang dan semua downline kita mula dapat bonus, baru kita akan dapat. Sebab 20% tadi itu dikira daripada level 1 hingga level 5 daripada bonus pasangan. Maknanya kita perlu menolong downline kita dapat bonus pairing ataupun bonus pasangan, baru kita akan dapat matching. Kalau mereka tak dapat bonus, kita jangan harap nak dapat bonus kepimpinan ni. Itu nama dia leadership. Kan? Jadi plan Inam ni memang plan yang akan membantu network sebenarnya. Jadi saya akan nampakkan bagaimana network saya bergerak nanti dalam tutorial yang lain. Bagaimana yang saya katakan kita akan susunkan untuk network kita supaya semua orang akan dapat bonus dan network kita akan terus berkembang pesat. Okey, untuk tutorial saya akan sambung tutorial ni, memandangkan video ni hanya tak boleh panjang-panjang. Jadi kita akan sambung selepas ni tentang yang seterusnya.